Aseng dengan wife. Okey, kalau diberi peluang untuk menyuarakan sesuatu, Aseng boleh request sesuatu dekat wife, kat Chow, Chow boleh request sesuatu dekat Aseng. Apa yang Aseng nak dekat wife? Kalau boleh lah, boleh request tu bila time pergi event tu, kalau boleh nak pergi seorang-seorang lah. Tak nak bawa wife, macam tu lah. Sebab bila kalau bawa wife ni dia macam kurang bebas sikit. Dia bukan kau bebas, dia mungkin lah aku betul ayat takut salah kan. Macam kita nak fun atas motor, ride kan. So kita macam jadi terbatas. Bila ada pembatasan ni, so jadi macam aduh kacau kan. Aku nak pergi mana-mana seorang-seorang ke kan, nak pergi goreng ke pun kacau lah kan. Okay, Chow punya jawapan? Boleh, tak ada masalah. Permintaannya boleh. Tapi satu je lah, kena jaga diri. Jangan ada perempuan lain di belakang. Kalau ada perempuan, dah tak nampak dah kat bawah tu. Dia macam ni, dia macam ni. Bila orang yang ada rupa ni kan, benda tu standard kalau perempuan tu. So dia kena faham sebab kita bekerja. Kita orang cakap apa, profesional. Okay. So bagilah. So bagilah. Bagilah pergi event. Bagi. Alhamdulillah. Hang mewakili aku sekali. Alhamdulillah. Adil lah, lelaki ada minta, perempuan ada minta. Okay, adil lah. Bagus lah aku buat konten ni kan. Dia macam boleh menyuarakan sesuatu. Okay. Nak keluar tak ada masalah. Setiap kali keluar tu, pastikan boleh beli emas. Boleh bagi duit, boleh bagi kasih sayang. Minggu aku keluar sekali, seminggu belah. Dia tak, Mas mungkin boleh negotiate Mas. Okay, setiap kali keluar rumah kena peluk cium dulu. Kalau setiap pandai ambil hati bini. Dah sekali kita keluar pintu rumah bayar satu boleh? Boleh. Alhamdulillah. Bayar satu settle. Betul tak? Para isteri okey ke macam tu? Untuk para suami okey ke macam tu? Tak okey? Tak okey. Alamak, bini aku tak okey. Okey, tak apa guys. Dalam pada masa sama saya je nak beritahu apa yang soon kita akan ada event Santai Anak Utara yang akan berlangsung pada tarikh 5 Julai 2025 yang berlangsung di Stadium Darul Aman. Pertemuan collection ni. Pada tarikh 29 Jun 2025 kita akan release our new collection Trail Motorsport X Santai Anak Utara. Nampak baju ni? Ini yang pertama, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Yang ketiga macam depa pakai dah lah. Jangan lupa dapatkan. Kita akan release pada tarikh 29 Jun 2025. Masuk live awal. Kalau masuk lambat confirm sold out. Masuk live awal pada tarikh 29 Jun 9 malam Ahad ni. Hari Sabtu nanti konvoy, jangan lupa pakai baju. Terima kasih semua. Assalamualaikum.